Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng selaku adun kawasan Air Putih membuat lawatan ke rumah Pak Ajis dan Mak Cik Noh. Pada bulan April yang lalu, beliau telah memberi sumbangan 2 kereta roda kepada mereka. Mata Pak Ajis buta akibat katarak dan sebelah kaki Mak Cik Noh telah dipotong akibat penyakit kencing manis. Pada akhir bulan Ogos, adun Air Putih telah memberi bantuan kewangan sebanyak 6,500 untuk memperbaiki rumah Pak Ajis yang telah usang. Kesihatan Pak Cik macam mana sekarang? Okey? Kesihatan okey, mata lah tak kesihatan. Oh, mata aja tak nampak lah. Kaki, tangan semua jalan elok semua lah. Semua elok, tapi dengan mata lah. Tangga dia leceh. Badan semua okey, tangan, kaki semua. Makcik raya, persediaan raya macam mana? Tidak apa dia raya. Apa tak? Nak buat apa? Adik nak apa nak buat apa? Anak ayah. Kebahagiaan makcik tu datang dari cucu-cucu aja lah. Untuk tiap-tiap hari ni, untuk setiap hari lah ada cukup makan. Belilah anak beli anak ni. Dia makan, mak makan lah. Semasa di sana, Lim diminta oleh pemberita untuk memberi komen berkenaan gambar Lim sembelih lembu. Saya amat kesal dengan itu gambar-gambar yang diedarkan secara luas oleh parti-parti lawan atau pihak-pihak yang menentang kerajaan negeri Pakatan Rakyat, di mana kononnya saya sekali lagi difitnah dan ditomah dengan gambar-gambar bahawa saya sembelih kerbau sempena Hari Korban. Ini adalah tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah buat begitu kerana itu adalah satu hari yang suci untuk orang Islam. Dan saya memang tahu bahawa orang bukan Islam tidak boleh mengambil bahagian. So bila saya cek balik itu gambar, saya yakin itu bukan gambar saya lah. Tapi saya cek gambar, saya tengok, itu gambar sangat bagus tu, macam saya yang sedang sembelih. Tapi rupanya apa yang mereka buat itu sangat profesional lah. Macam saya, itu selalu cakap muka macam saya, gaya macam saya, cara pun macam saya, tapi bukan saya. So saya rasa itulah, it looks like me, seems like me, appears like me, but it is not me, So itulah yang berlaku ialah kerana mungkin badan saya dengan itu MB Perak mirip sikit, serupa sikit. Itu sebab dia potong gambar kepala Nizar dan letak gambar kepala saya, dan dia superimpose lah. Dia dia tampal lah. So itu sungguh tidak bermoral, sungguh tidak beretika dan sungguh tidak bertanggungjawab, dan berusaha untuk menyemarakkan perasaan benci. Dan saya rasa saya harap rakyat akan lihat bahawa ini semua adalah satu lagi fitnah dan tomahan oleh pihak parti lawan. Saya kesal bahawa dalam bulan ini pun nak memainkan isu yang tidak benar, dan saya akan serah kepada pihak yang berkuasa untuk menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Banyak isu besar. Dia buat fitnah saya haram perayaan Maulud. Sungguh pun saya tidak buat begitu. Dia buat fitnah saya haramkan puasa Ramadan. Sungguh pun saya tak buat perkara itu. Dia sekarang pula fitnah saya, dia pula fitnah juga bahawa ganti nama yang di Pertuan Agong digantikan nama Ketua Menteri, bila ia pun tidak benar. Akhirnya yang baru ini fitnah saya sembelih kerbau sempena Hari Korban, bila bukan saya yang buat. Yang sembelih itu ialah MB Perak, itu Datuk Seri Nizar. So itu saya rasa sesuatu yang sungguh jahat, dan saya rasa mereka akan teruskan itu fitnah dan serangan yang jahat ini. So saya harap rakyat boleh menilai dan tahu ini semua palsu dan tidak benar sekali. Terus mungkin ada nasihat kepada dia orang? Saya rasa biar Tuhan dan pihak berkuasa yang tentukan dia.